Ramai lagi yang tak tahu. Selain menu buffet RM22, makanlah korang sampai puas. Yang penting, jangan membazir je. Itu untuk menu waktu siang. Untuk sebelah petang sampai ke malam, lain pula cerita. Nak tahu? Lokasi dia masih sama dari Johor Bahru menghala ke arah Bandar Penawar. Lepas tol Penawar ni, trafik lain ni korang belok kiri. Dekat Sempang ni korang masuk kiri. Suasana petang sampailah ke malam lagi meriah. Ada macam-macam aktiviti, karaoke pun ada. Untuk menu pula tak nak kalah. Ada tomahawk saiz besar macam ni. Kaki ketam Alaska makan sekali dengan mantau. King crab cheese creamy. Boleh makan ramai-ramai. Yang ni Yimi river prawn. Udang kara ada. Sop ekor goreng. Ikan bakar. Ikan pais. Ada pizza yang tarik panjang-panjang. Tapi kalau datang ramai-ramai, boleh cuba mix platter ni. Lengkap dalam satu dulang. Ada macam-macam. Jadi tak adalah pening kepala. Tak cukup lagi. Menu masakan Thailand macam Tom Yum dan masakan Cina, semuanya ada dekat sini. Korang cari je Restoran Payung Desaru, Bandar Penawar. Bukannya jauh sangat pun. Dekat je dengan tol Penawar tu.